So hari ini lori ini dia harganya hanya dari 220k sahaja. Hai guys, hari ini saya nak bawa you orang review satu truck lori yang kita baru masuk. Okay, truck ini brand dia Isuzu, lori Jepun. Okay, dia model ERS Smoother dengan Euro 4 engine. Okay, lori ini dia dengan 17 kaki punya kayu wooden. Kayu ini kayu lasak tau, dia bukan kayu biasa. 17 kaki dan dilengkapi dengan ini crane. Okey, crane ini nama dia jenama Haiwa. Okey, jenama ni dia dari Belanda. Okey, dia itu Netherlands. Okey, ini brand banyak bagus. Dia boleh bawa 3 tan lah. 3 tan dia boleh bawa. Okey, so jom kita tengok dalam. Tengok dalam. Okay guys, kenapa kita panggil dia Smoother? Sebab dia auto. Okay, dia auto. Nampak dia auto. Okay, gear ini dia auto, so kita driver senang lah. So dia tak payah tekan clutch. Okay, kita boleh bawa macam kereta. Shock ya, senang. Tapi kalau rasa bawa barang dia tak kuat, okey, kita nak naik bukit kan, cakaplah kalau nak naik bukit, okey, senang saja. Kita tolak pergi kanan. So dia macam manual lah, dia boleh main gear atas, gear bawah. Okey, ini memang sesuai lah. Ini untuk driver memang bagus lah. Okay, sekarang kita tengok interior dia. Interior dia okey lah, biasa lah, macam Isuzu biasa lah. Okey, tak ada apa. Radio semua okey. Kita dengar dia punya radio punya, tengok radio okey ke tak? Okey, kita dengar dia punya radio ah. Okey. Okey lah. Kira sedap lah radio dia. Okey, kita tengok tingkap dia ah, tingkap dia. Tekan sekali sudah turun. Okey, kalau nak naik balik tarik sekali je. Ini memang sesuai lah. Kalau ada bawa lori punya orang, dia lalu tow, dia tahulah yang ini memang senang untuk driver. So yang ini PDO lah untuk belakang punya crane. Okey, kalau kita tarik ini ke on, lepas tu kita boleh control ini PDO lah. So belakang punya crane sudah start boleh operation lah. So hari ini lori ini dia harganya hanya dari 220k sahaja. Sesiapa nak datang review truck ini atau nak cari apa-apa saja dengan lori biasa berkenaan, boleh cari kita dekat Jalan Kapar. Itu Batu 10 sana lah. Company kami namanya Kakak Truck Solution Sdn Bhd. Okey, tunggu you orang ya. Okay. Terima kasih.